Zaid, apa cerita ni? Semalam keluar heboh dalam media sosial mengenai 486,000 yang Anwar klaim kata dia dah luluskan untuk Tun pergi ke Jepun. Memberi implikasi seolah-olah tanpa 486,000 ni Tun tak akan sampai ke Jepun. Apa cerita ni? Berapa? 486,000. 486,000. Anwar luluskan untuk Dr. Mahathir pergi ke Jepun. Ya. Baiknya dia ni. Kenyataan ni dia buat bila? Semalam. Semalam. Ya. Semalam bukan ke gegak gempita satu negara. Kes Yusof Router dibebaskan, dilepaskan oleh mahkamah. Ini cubaan untuk menutup, untuk mengalihkan perhatian masyarakat daripada kes Yusof Router kepada kes meluluskan 486,000 kepada Dr. Mahathir. Kau ingat, dengan kau buat macam tu, Dr. Mahathir palau ke? Kau tak bagi 486,000, Dr. Mahathir ada kisah ke? Kalau kau tak luluskan, Dr. Mahathir tak pergi, Dr. Mahathir tak malu. Yang malu tu kau. Dia pun akan tengok kau ni sengkek bangsat. Kau tahu tak? Jadi tak payahlah kau nak buat trik-trik bodoh ni lagi.